Tahu tak, pada 23 Mei 2014, di kawasan kejiranan Isla Vista, California, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Elliot Rodger telah melancarkan satu serangan ngeri yang menggemparkan dunia. Elliot, yang merupakan anak kepada seorang pembantu pengarah filem Hollywood yang terkenal, menjalani kehidupan yang kelihatan mewah namun penuh dengan kebencian yang membuak-buak di dalam hatinya. Sebelum memulakan sasarannya, Elliot membuat naik sebuah video ke YouTube bertajuk Elliot Rodger's Retribution dan meninggalkan manifesto setebal 137 muka surat. Di dalam penulisan itu, dia meluahkan rasa marah terhadap wanita yang menolaknya dan lelaki yang dianggap popular. Tragedi bermula di pangsapuri miliknya di mana dia menikam 3 rakan sebiliknya sehingga mati. Dia kemudian memandu keluar asrama universiti, melepaskan tembakan rawak dan merempuh penjalan kaki dengan kereta BMW miliknya, menyebabkan 3 lagi nyawa terkorban sebelum dia akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Kes ini menjadi isu kepada perbincangan global mengenai ideologi incel di mana Elliot Rodger sering dianggap sebagai ikon bagi komuniti incel tersebut yang menyalahkan masyarakat atas kegagalan hubungan peribadi mereka. Ramai yang menyangka bahawa Elliot Rodger adalah seorang introvert dan pemalu yang tidak mempunyai peluang untuk bersosial atau tidak mempunyai rupa paras yang menarik. Namun, siasatan lanjut terhadap latar belakangnya mendedahkan sesuatu yang lebih ironi. Elliot sebenarnya datang daripada keluarga yang sangat menyokong dan dia mempunyai akses kepada segala kemudahan seperti kereta mewah, pakaian berjenama dan kehidupan di kawasan elit. Plot twist yang paling mengejutkan adalah melalui manifesto dan keterangan rakannya. Elliot sebenarnya bukanlah seorang yang ditolak oleh wanita dalam erti kata Elliot. Dia sebenarnya tidak pernah cuba untuk berbual atau memulakan langkah pertama dengan mana-mana wanita kerana dia terlalu taksub dengan egonya sendiri. Dia mengharapkan wanita datang melutut kepadanya hanya kerana status kekayaannya. Tragedi ini bukanlah berpunca daripada penolakan masyarakat terhadapnya, tetapi berpunca daripada ego keagungan dirinya sendiri yang merasakan dia adalah lelaki sempurna yang berhak memiliki segala tanpa perlu berusaha. Sehingga dia memilih untuk membunuh orang yang tidak bersalah hanya kerana dunianya tidak mengikut skrip yang dia mahukan. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me.